Oh ya, saya rasalah saya nak menjawab sedikit sebanyak. Saya baca DM korang, saya baca DM orang-orang yang DM saya apa semua, saya baca. Dan ada setengah daripada DM tersebut bertanya tentang saya kan anak angkat kan, yang macam mana orang tahu saya anak angkat. Dan saya tahu tentang saya ni, tentang diri saya ni daripada umur saya 8 dah jadu berapa tahun ni? 8 tahun. Daripada umur saya 8 tahun kan. Jadi adalah beberapa DM yang tanya, akak contoh akak ada anak tapi akak tak tahu macam mana nak bagi tahu anak akak ni. Hazan rasa umur berapa sesuai akak bagi tahu dia? Bagi tahu awal ke bagi tahu lewat sikit? Jadi saya rasa saya nak menjawab soalan tu. Ni boleh screen record lah. Saya punya pendapat sebagai seorang anak angkat sendiri, me myself, sebagai seorang anak yang di-adopt, saya berfikiran bahawa saya mencadangkan kepada akak-akak di luar sana yang mempunyai anak-anak angkat, anak-anak yang anak orang lain yang diambil sebagai anak kandung, anak dijaga macam anak kandung. Saya cadangkan akak-akak abang-abang bagi tahu awal. Kalau anak ni masih kecil, bagi tahu sekarang. Bagi tahu waktu dia tengah kecil lagi. Itu saya punya pendapat tau kak. Jadi terpulang untuk akak-akak abang-abang ambil pendapat tu atau tak, tapi saya punya cadangan bagi tahu daripada awal. Sebab saya tahu saya anak angkat waktu saya darjah 2 tau. Dan waktu tu pemikiran saya masih boleh dibentur, masih boleh dilentur, masih boleh dibentuk. Jadi bila anak-anak angkat tu tahu yang dia anak angkat sedari kecil, perkara tu dia tak akan jadi susah di hadapan hari nanti. Sedih masih sedih, anak-anak tu akan sedih, dia akan tercari-cari, tapi kefahaman dia tu daripada awal, daripada kecil dia dah faham. Jadi benda tu yang kita nak. Jadi saya cadangkan pada akak-akak abang-abang, kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak angkat, bagi tahulah anak angkat tu daripada kecil lagi. Kalau umur dia darjah 4 tu bagi tahu. Umur dia dah darjah 5 bagi tahu. Jangan tunggu nantilah dah besar lah, nantilah dia nak kahwin, nantilah kita bagi tahu, jangan. Sebab orang-orang yang macam saya ni, bila dia tahu tentang diri dia akan automatik rasa terpisah tau. Dia contohlah akak bagi tahu akak ada anak angkat perempuan, contoh nama Farah contoh. Farah ni dah besar, dah 25 tahun. Lepas tu dia nak menikah. Barulah nak bagi tahu, Farah sebenarnya Farah nak angkat, jadi kita terpaksa ambil Tok Kadi ni sekian-sekian. Bila jadinya benda-benda macam tu kak, saya bagi tahu akak automatik hati akak dengan hati anak akak Farah tadi, dia akan automatik jauh. Dia akan berenggang senggang tidak. Sebab bila dah dipahamkan kau bukan anak aku, itulah yang dia akan bawa dalam kepala otak dia sampai ke tu. Bila bagi tahu masa kecil ni budak faham, tapi dia tak faham sepenuhnya. Tapi dia dah bawa dah dalam ni. Semakin dia besar, dia akan faham sikit. Biar dia faham sikit-sikit, jangan mengejut. Jadi itu je nasihat saya. Kalau ada yang akak-akak tanya saya kan, saya cadangkan bagi tahu secepat mungkin. Kalau sekarang anak akak tu darjah 3, dia tengah buai besar, ketuk pintu bilik air dia, ketuk sekarang, bawa dia keluar. Cebok dulu. Jangan tak cebok pula, cebok dulu. Lepas cebok tu terus bagi tahu. Contoh. Kita nak mengelakkan rasa terasing tu. Kita tak nak dia rasa tiba-tiba sangat. Tak ada siapa yang dalam dunia ni suka perasaan terkejut. Kita cicak lalu depan mata pun terkejut, rasa nak marah kan. Bayangkan dia yang dah anggap awak dan suami sebagai ibu dan ayah dia, yang dah percayakan status tu, tiba-tiba secara mengejut tahu dia bukan, lagi sakit hati. Jadi macam itulah. Itu saya punya pendapat saja. Terpulang pada cara didikan akak-akak abang-abang kat luar sana. Kalau ada rancangan yang lagi bagus, silakan. Kalau rasa tak tahu, rasa macam perlukan pendapat, itulah pendapat saya. Boleh ke salam peluk? Tak boleh.
Kalau anak tak silap saya, minta maaf kalau saya salah. Yang saya tahu macam saya sendiri punya kes, mak saya sekarang Cik Zawiyah, mak angkat saya lah. Saya tak pernah ada dapat susu ibu daripada beliau. Mak saya tak pernah susukan saya. Jadi saya bukan anak susuan. Jadi saya memang betul-betul anak angkat. Memang betul-betul anak yang daripada hasil hubungan orang lain yang dibawa masuk ke dalam keluarga, dijaga seperti anak sendiri sahaja. Secara segi hukum, memang saya kena menjaga macam orang luar lah. Ayah saya tak boleh tengok saya punya rambut ke apa, tak boleh. Sepatutnya. Macam tu lah. Tapi kalau kata awak anak angkat dan awak pernah disusukan ke dulu kan, saya rasa tak ada masalah tu. Dia punya batas dah jadi ni. Saya sedih juga sebenarnya kan, sebab saya fikir satu je. Kalau dengan ayah saya ni kan, saya tak kisah kalau saya tak boleh salam peluk. Cuma saya kisah andai kata satu hari nanti jadi apa-apa, saya rasa ralat sangat sebab saya tak dapat peluk cium kan. Itu yang saya jealous daripada dulu. Daripada sekolah kan, kalau saya nampak kan, saya akan jealous. Saya macam, tonglah kau boleh peluk cium. Macam tu. Kalau saya tak akan dapat benda tu. Jadi saya harap, saya doakan semoga Allah kuatkan hati saya waktu tersebut. Saya doakan ayah dengan mak angkat saya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disiapkan tubuh badan, akal fikiran, rohani jasmaninya sihat insya-Allah. Sampailah kalau boleh biarlah saya dah ada keluarga, biarlah saya dah ada suami, saya dah ada anak. Waktu tu kalau saya nak diuji dengan kehilangan, insya-Allah sedih, memang sedih, tapi insya-Allah okey sebab saya dah ada family. Janganlah waktu saya tengah tak ada siapa-siapa ni dapat ujian tu minta jauh lah. Sebab saya tak terbayang macam mana tu. Sebab kalau kata mak ayah angkat saya tak ada, memang saya seorang je lah kat dunia ni. Kalau saudara mara angkat tu dah kira tak, orang kata dah jauh sikit dah. Allahu'alam macam mana kan diorang nak lagi ke layan saya, macam mana mak ayah saya layan saya. Kalau adik-beradik pun tak ada. Tu yang macam petak sikit lah. Tapi doakanlah mak ayah angkat saya sihat. Orang kata panjang umur. Dulu kan korang pernah tak fikir macam ni? Ya Allah, ambil lah nyawa aku dulu ya Allah, janganlah ambil nyawa mak ayah aku tak boleh hidup tak ada mak ayah aku. Pernah doa macam tu? Mesti pernah kan, sebagai anak kan, kita tak boleh hidup kan kalau tak ada mak ayah. Tapi sebenarnya doa tu doa yang sangat selfish. Percaya tak? Itu doa yang paling pentingkan diri sendiri. Setuju tak? Saya cakap macam tu. Sebab anak yang soleh dan soleha punya doa kat dunia untuk mak dengan ayah dia yang dah tak ada, itu doa paling mustajab kan. Doa yang tak ada, yang orang kata memang sampai dekat alam barzah sana kan. Jadi kalau kita sebab kita tak nak mak ayah saya ni, kalau kita yang pergi dulu, mak dengan ayah kita ni yang dah bertarung nyawa jaga kita, yang dah bertarung nyawa nak melahirkan mak kita apa semua ni kan, diorang tak dapat tau. Diorang dah hilang satu nikmat, iaitu doa anak yang soleh dan soleha. Jadi selfish kat kita lah. Kesianlah mak ayah kita nanti kalau kita dah tak ada mak ayah kita, siapa nak doakan dia? Jadi doakan, bukanlah kita doakan mak ayah kita pula, tak, tapi redha je. Mana-mana whenever come first. Jangan minta kita pergi dulu, biarlah kita pergi. Jangan. Kesian kat mak ayah nanti. Siapa nak doakan kalau kita tak ada? Kalau ada adik-beradik 24 orang, tak apa. Kok kita tak ada, boleh pass baton ke orang lain. Kalau dah awak seorang, kan kesian. Contoh